dan seluruh rakyat Malaysia menentang penghinaan kepada agama saya dan syabas kepada tuan-tuan saudara-saudara semua. Bahawa tujuan pada hari ini adalah tumpuannya kepada kecaman terhadap apa sahaja hinaan yang telah dibuat terhadap agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Tetapi saya nak bagi tahu kepada mereka, jangan sekali-kali memuji kenabaran kita. Freedom of speech, kebebasan bersuara ada had dan batas. Tidak. Jadi saya sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana semua datang. Hari ini hari yang paling istimewa sekali. Gabungan NGO saya, Bekasa, Jati, Tibai, Silat, MBN semua datang. Kita kepentingan politik. Putri ada, kita bagi tepukan dulu. Memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Marilah kita bersama-sama atas nama kesatuan umat. Mari kita letakkan asas-asas mulai daripada hari ini. Kesatuan umat sahaja yang dapat insya-Allah menghadapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman daripada kumpulan dalam dan luar negara yang mengancam Islam. Penghinaan terhadap mana-mana agama adalah sesuatu perbuatan yang terkutuk, mesti kita kejar habis-habisan. Dengan keberkatan Jumaat pada hari ini, wahai Allah, kami berhimpun untuk mempertahankan agama Engkau, wahai Allah. Kami berhimpun untuk mempertahankan kesucian agama Engkau, wahai Allah. Kami berhimpun untuk mempertahankan kemertabatan agama Engkau, wahai Allah. Dengan kesucian inilah orang-orang yang ingin membersihkan diri, hidup mereka menjadi madrasah semua. Di sinilah lahirnya kesucian Rasulullah sallallahu bersama dengan kami untuk menyatakan bantahan dan menyerahkan memorandum kepada kedutaan Amerika sebagai bantahan terhadap sebuah filem yang kita semua tahu telah menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nonsense of Muslim, satu filem yang saya kira satu provokasi yang melampau yang akhirnya telah mencetus kemarahan dan juga huru-hara di seluruh dunia dan akibatnya sangat parah. Dan sebab itulah kita minta supaya kerajaan Amerika memulihkan hubungan baik antara umat Islam dengan dunia barat sebagaimana pernah dijanjikan oleh Barack Obama sebelum daripada ini, dengan menghentikan sebarang bentuk penerbitan filem, lukisan, karikatur ataupun apa jua aksi yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa walau dunia ini kotor, walau dunia ini kan perang terhadap kesucian,